khabar semua? Sihat? Bagus! Saya Amir Zuhair. Hari ini kita akan review Monster Galaxy Card Starter Deck Thunderbolt. Yeah! Enjoy! Okey, ini dia Starter Deck Thunderbolt. Dalam deck kali ni memang dapat banyak kad-kad yang berbaloi. Kita dapat 3 kad awesome, 5 kad sokongan, 14 kad standard dan 7 kad unik dan 4 kad special print. First, kita tengok 3 kad awesome yang kita dapat. Untuk kad awesome, kita dapat 3 kad elemen air, api dan daun dengan watak Boboiboy elemental tahap ketiga seperti Boboiboy Blizzard, Nova dan Rimba. Next, kita tengok pula 5 kad sokongan yang kita dapat. Untuk kad sokongan pertama, kita dapat kad sokongan Boboiboy Taufan versus Karantula. Next, kita dapat kad sokongan kekal Boboiboy Rimba versus Maharani Satrianta Kirana. Untuk kad sokongan seterusnya, kita dapat kad sokongan Boboiboy Sori versus Tumbosaurus Rex. Next, kita dapat kad sokongan Bunga Apiru Biru. Akhir sekali, kita dapat kad sokongan Pasubot. Seterusnya, kita akan tengok 14 kad standard yang kita dapat. Untuk kad standard pertama, kita dapat kad Grade C, Pak Patu. HP 60, Attack 40. Next, kita dapat kad Grade B, Boboiboy Solar dan Duri. HP 160, Attack 120. Untuk kad seterusnya, kita dapat kad Grade B, Boboiboy Gempa dan Halilintar. HP 160, Attack 120. Next, kita dapat kad Grade B, Boboiboy Blaze dan Ice. HP 160, Attack 120. Seterusnya, kita dapat kad Grade B, Yaya dan Ying. HP 140, Attack 120. Next, kita dapat kad Grade B, Puak Muryong. HP 140, Attack 100. Untuk kad seterusnya, kita dapat kad Grade B, Maharaja Reramos. HP 160, Attack 140. Next, kita dapat kad Grade B, Adudu. HP 120, Attack 100. Seterusnya, kita dapat kad Grade B, General Gurmida. HP 180, Attack 160. Next, kita dapat kad Grade B, Captain Kaizo. HP 160, Attack 120. Untuk kad seterusnya, kita dapat kad Grade B, Feng dan Gopal. HP 140, Attack 140. Next, kita dapat kad Grade C, Kuali. HP 80, Attack 60. Seterusnya, kita dapat kad Grade B, Maripos. HP 140, Attack 120. Akhir sekali, untuk kad standard, kita dapat kad Grade B, Boboiboy Taufan. HP 120, Attack 100. Next, kita akan tengok pula 7 kad unik yang kita dapat dalam deck ni. Untuk kad unik pertama kita dapat kad Grade A, Ying. HP 180, Attack 180. Seterusnya, kita dapat kad Grade A, Jaya. HP 180, Attack 220. Next, kita dapat kad Grade A, Feng. HP 140, Attack 120. Untuk kad unik seterusnya, kita dapat kad Grade A, Gopal. HP 180, Attack 180. Next, kita dapat kad Grade C, Boboiboy. HP 80, Attack 80. Seterusnya, kita dapat kad Grade C, Kuali. HP 100, Attack 80. Akhir sekali, untuk kad unik, kita dapat kad Grade A,
Bobo Boy Rimba. HP 240, attack 220. Finally, kita akan tengok 4 kad special print yang kita dapat dalam deck Thunderbolt ni. Untuk kad special print pertama, kita dapat kad Grade A, Bobo Boy Gentar. HP 220, attack 160. Next, kita dapat kad Grade A, Bobo Boy Rimba. HP 260, attack 240. Seterusnya, kita dapat kad sokongan kekal Robot Satrianta. Untuk kad special print terakhir, kita dapat kad Grade S, Maharani Satrianta Kirana. HP 260, attack 240. Itu saja daripada saya. Ingat ya, jangan jauh